Okey, assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Jadi tugasan kita kali ini ialah kita kena merancang satu aktiviti PDP. Untuk peranan untuk 6 hingga 11 tahun. Betul. Menggunakan apa teori? Left bias sky. Teori kognitif. Jadi kita kena fikirlah konsep-konsep yang penting dalam left bias sky ni. Contohnya scaffolding, ZBD, lagi pembelajaran secara sosial. Okey. Dah. Okey, betul tu, saya setuju. Tapi kan, kalau ikut teori left bias sky ni, murid-murid ni ataupun kanak-kanak ni dia akan belajar lebih baik dengan adanya bimbingan daripada orang yang lebih mahir. Contohnya orang dewasa ataupun rakan sebaya. Jadi, kita kenalah rancang satu aktiviti ni yang kena ada unsur bimbingan. Bukannya dia orang kena buat sendiri. Betul tu. Jadi apa kata kita pilih aktiviti bercerita bergambar. Okey, menarik. Kita boleh bagi murid tu satu gambar bersiri. Lepas tu mereka boleh menyusun dan menceritakan tentang gambar tersebut. Jadi guru atau rakan bolehlah bagi clue bila mereka macam tak tahu nak buat apa. Jadi aktiviti ni sesuai untuk murid tahap 1 sebab ianya boleh meningkatkan imajinasi, bahasa dan juga pemikiran logik mereka. Menarik tu. Tapi jangan lupa, Bigot Sky ni tekankan collaborative learning. Jadi murid ni dia tak boleh buat seorang-seorang. Jadi kita kena kumpulkan mereka dalam kumpulan kecil dalam 3-4 orang pun okey dah. Supaya mereka ni boleh bincang sama-sama. Guru pula jadi memainkan peranan untuk jadi facilitator yang bantu kalau ada yang lemah lah. Faham. Disebabkan kita kena buat aktiviti untuk murid 6 hingga 11 tahun kan. Dia kata mereka ni dalam fasa operasi konkret. Betul tak? Fasa peringkat operasi konkret. Tapi Bigot Sky kata dalam fasa ni Bigot Sky tekankan sangat dengan peranan bahasa dan sosial. Jadi aktiviti Aisyah kata tu boleh bercerita gunakan gambar tu sangat sesuai. Sebab semasa ditunjukkan gambar tu, kanak-kanak tu mungkin boleh berkongsi idea, berkongsi pendapat. Kat situ dah guna bahasa, dah guna sosial dah. Ya. Okey, kalau macam tu tanpa melengahkan masa lagi kita akan teruskan kaitkan apa tu? Teori Left Bigot Sky ni. Yang pertama adalah scaffolding. Di mana scaffolding ni guru kita lah. Kita sebagai guru ni kita kena memainkan peranan yang penting. Contohnya aktiviti yang dicadangkan oleh apa tu? Aisyah tadi. Apa tu? Aisyah tadi tentang apa? Aktiviti bercerita melalui gambar. Jadi daripada aktiviti ni guru boleh memainkan peranan. Contohnya semasa aktiviti tu dijalankan, dia boleh dah bertanya kepada kanak-kanak tersebut, apa watak utama dalam cerita ni? Betul tak? Lepas tu yang kedua, ZPT, di mana kanak-kanak yang lebih mahir boleh membantu kawan-kawan dia yang susah. Jadi dia orang sama-sama tolong. Betul dah tu. Jadi daripada yang mahir ni dia boleh bantu yang susah. Yang susah. Yang senang boleh kemahiran. Jadi mereka boleh berinteraksi sosial at the same time. Sebab dalam teori Left Bigot Sky ni kan ada juga cakap tentang sosial. Selain tu kan, kalau kita nak buat pembelajaran tu lagi menyeronokkan. Tahu tak apa? Kita gabung dengan teknologi. Dia orang pun sekarang asyik pakai phone je kan. Wajib tu, benda wajib. Ekonomi. Jago suka. Okey, jadi contohlah kita boleh gunakan aplikasi interaktif supaya murid-murid tu boleh menyusun gambar tu secara digital dan juga boleh merakam suara mereka. Jadi kaedah ni boleh menarik minat lagi mereka untuk belajar. Kena dengan zaman mereka. Betul. Selain tu kita boleh saya nak masuk dulu. Okey, apa yang Ipah cakap tadi pun boleh meningkatkan pelibatan murid, engagement. Engagement. Jadi murid ni akan lebih berani bercakap sebab ni ada sokongan daripada kumpulan mereka. Betul. Jadi aktiviti ni juga boleh mengasah kreativiti, pelibatan murid dan juga daya imajinasi. Penting sangat. Penting sangat. Betul-betul.
Jadi saya rasa kita dah lengkap lah kan dengan semua idea betul, kita lengkap Betul. kan. Lengkap pakai. Jadi aktiviti PDP kita yang pertama murid dibahagi kumpulan kecil. Yang pertama. Yang kedua, langkah kita sebagai guru, mereka ni perlulah diberi gambar bersiri. Gambar yang bersiri. Yang ketiga, mereka perlu menyusun gambar tu dan cipta jalan cerita yang bersama. Secara berkumpulan. Jadi daripada situ, apa yang kita semua dapat tadi, bila dalam berkumpulan kita saling Sosial. memberi idea sosial. Kalau ada yang kurang, yang lain akan tambah, akan bantu. ZPD tadi. Ya. Yang keempat, guru beri bimbingan scaffolding Ya, scaffolding. bila perlu Bila sahaja. perlu, highlight bila perlu. Okey. perlu je Yang terakhir, setiap kumpulan bentang cerita mereka. Simpulannya. Saya rasa aktiviti ni sangat selari dengan teori My God Sky. Sebab apa? Sebab dia beri penekanan kepada pembelajaran kolaboratif. Lagi Scaffolding. bahasa. Ya, lagi. Okey, Jadi ni je lah Ni je lah pengajaran kita ya. Kita dah dapat merungkai, menganalisis Dan teori merancang. Love Sky. Merancang.